menjerit. Orang yang menyesal, yang menjerit ni Nyonya Mansur. Cerita ibu mertuaku, Ala Kasim, mak datuk Kasim, dia menjerit. Itu penjeritan menyesal. Satu lagi jeritan ialah jeritan menyesal fresh tapi tak nak rujuk. Jeritan kecewa tapi tak nak tunduk. Inilah dipanggil jeritan iblis. Dia kecewa tetapi dia tak mau kembali ke pangkal jalan. Ada 4 kali. Yang pertama, ketika Allah menghalau iblis keluar daripada syurga. Allah berfirman dalam suratul A'raf ayat 13. Allah sebut, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Masa Allah sebut ayat ini pada iblis, iblis menjerit. Yang kedua, ketika Allah melaknat iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kamu sombong, kamu engkar, hari ini kamu adalah kafir wahai iblis. Iblis menjerit. Kali ketiga iblis menjerit ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan yang keempat, iblis menjerit ketika suratul Baqarah diturunkan. 4 kali iblis menjerit seumur hidup dia. Salah satunya ialah ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Jadi tuan-tuan, ayat di antara ayat yang paling iblis takut ialah surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah lah ibu kepada Al-Quran dan ibu kepada ubat dan segala ubat. Dan Nabi suruh kita membaca Al-Fatihah 7 kali. Tiap-tiap kali kita nak baca doa. Tiap-tiap kali kita ni nak menjampi dengan menggunakan ayat Quran. Tiap-tiap kali kita nak masak nasi, nak bagi anak-anak kita ni lembut hatinya, nak bagi manusia lembut hatinya, nak bagi ubat, nak jadi urat yang sakit, nak bagi elok balik, gigitan binatang bisa, Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Anak menangis tu tengah malam, surah Al-Fatihah 7 kali. Suami menangis tengah malam, Al-Fatihah 7 kali. InsyaAllah tuan-tuan, iblis takut dengan surah Al-Fatihah. Baik. Mata juga terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, mata yang kenal Allah dan menangis kerana takut kepada Allah, yang sentiasa merenung tanda-tanda kebesaran Allah dan memikir perihal penciptaan makhluk-makhluknya. Itu mata yang baik. Saya dah sebut semalam di Kemensah. Kalau manusia ada kasyaf, dia akan bayangkan tangannya sedang bercakap, bagi warning pada dia, jangan buat maksiat, nanti aku repot pada Tuhan. Tangan kita sentiasa bercakap. Tapi bila manusia itu dia peka, dia tak pernah dengar jeritan dan cakap tangan dia sendiri, yang mana tangan dia itu sedang merekod apa yang dia buat dan akan bagi tahu pada Allah di hari kiamat. Orang hanya potong kuku, tapi dia tak pernah bayang kukunya berkata-kata. Orang hanya memakai lotion di tangan, tapi dia tak pernah ingat tangannya itu akan bercakap pada Tuhan. Serupalah dengan mata. Mata kita pun sedang memerhatikan. Ada mata yang memerhatikan kebesaran Tuhan. Dia tengok kubur, dia akan nampak sesuatu daripada kubur. Dia kata, itulah rumah aku. Itulah tempat yang akan ku pindah ke sana. Itulah tempat yang akan ku duduk sementara menunggu kiamat. Mata akan melihat kubur dengan penuh kerinduan, sebab kubur itu tempat tinggal. Tetapi bagi mata yang tak baik, dia tengok kubur itu sebagai satu tempat yang menyemakkan. Dia marah kalau orang buat kubur depan rumah dia. Dia menyesal kalau rumah dia tu, sebelah rumah dia dijadikan tempat tanah perkuburan. Dulu tak ada, tiba-tiba ada siap rumah orang buat kubur. Oi, dia marah. Dia buat benteng 8 kaki. Dia tak mau tengok batu nisan. Padahal dia akan duduk dalam kubur itu. Manusia yang baik, manusia yang cinta pada kubur, malah terbayang-bayang, mana kubur aku nak tinggal, mana kubur aku nak disemadikan mayat aku ini. Yang kedua, mata yang selalu melihat kepada sesuatu yang haram. Bila tengok televisyen, rancangan apa? Al-Quran interaktif. Oh, dia cepat-cepat kalih TV yang tak ada Quran. Bila dia buka televisyen, tengok-tengok ada ceramah agama.
Oh, cerita ni tak seronok. Kita tengok cerita Wonder Packs. Apa yang penting kerjasama. Dia boleh tukar ceramah agama pergi masuk cerita kartun pun tak apa. Kartun pun kartun lah, jangan ceramah agama. Ni mata yang jahat. Mata yang jahat suka cari aib orang, dia tak cari aib sendiri. Mata yang jahat dia suka tengok orang, walaupun dalam sembahyang Allahu Akbar, mata dia cari salah orang. Dia tengok orang depan, apa sembahyang garu-garu khusyuk apa ni. Kebetulan orang depan dia duduk garu macam ni, sat duduk garu macam ni. Kita di belakang dia kata, apa sembahyang tak khusyuk, garu sana, garu sini. Sekarang siapa yang tak khusyuk? Dialah yang tak khusyuk. Ni mata yang selalu cari salah orang. Mata tak mau tengok salah diri sendiri. Dia sembahyang, dia duduk tengok jari dia. Lepas dia tengok jari orang sebelah duduk pusing. Apa pusing-pusing ni? Ni yang kata tak khusyuk, yang kata mata tu jahat. Mata yang baik dia akan nilai diri dia dulu. Dia tengok orang, dia nilai diri dia. Aku pun teruk, aku ni pun baru je berubah ni. Dia main kuliah, dia tengok orang tak pergi kuliah. Dia pergi kuliah, dia tengok orang tak pergi kuliah. Apa tak pergi kuliah? Cuba kita ingat dalam hati kita, aku pun baru kenal kuliah sebulan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Cuba mata macam itu. Tapi mata kita sentiasa nak cari salah orang. Kadang-kadang tak ada salah pun, usaha pergi selak nak cari salah juga. Ni mata yang jahat. Dia bukan mata macam mata Rasulullah. Kita sambut maulud setiap tahun tuan-tuan, tujuan dia bukan nak makan. Tujuan dia ialah untuk jadi mata macam mata Nabi, tengok benda yang baik-baik. Telinga macam telinga Rasulullah, dengar yang baik-baik. Tangan macam tangan Rasulullah, dengar yang baik-baik. Pegang yang baik-baik. Kaki macam kaki Nabi, berjalan ke tempat baik-baik aja. Inilah yang kita nak ambil daripada Maulidur Rasul. Pemikiran kita macam pemikiran Rasulullah, pemikiran yang baik. Nabi Muhammad, ada orang nak cakap pada Nabi Muhammad, nak bagi tahu orang ni kata dekat Nabi, dia nak mari mengadu dekat Nabi. Nabi kata, jangan kamu adu apa yang dia cakap. Jangan kamu adu pada aku apa yang dia cakap. Nanti kalau aku jumpa dia, aku dah tak seronok pasal dah dengar apa yang dia cakap pada aku. Sekarang ni aku tak nak dengar cerita apa, biarlah aku pandang baik pada semua orang. Yang berlaku pada kita ni, kita suka tanya. Kita suka tanya, dia kata apa kat aku? Dia kata apa kat aku? Yang ni, kadang-kadang kita juga suka buat mulut. Mat, aku nak cakap sikit lah dekat kamu. Ni, tadi aku jumpa si Dolah. Dia ada, mula dah. Suka bawa mulut satu dan suka dengar cerita satu. Bila nak jadi macam Rasulullah? Rasulullah dia tak suka dengar benda tu, tuan-tuan. Benda aib orang. Apa sebab dia nak suka dengar? Tak betul aib itu kita tak tahu. Walaupun yang bercakap itu ustaz sekalipun. Tapi kalau tak ada bukti, apa-apa kita nak sibuk-sibuk dengar? Tak payah. Sekarang baik kita dengar apa yang kita sendiri boleh tengok pada diri kita. Semayang pun tak khusyuk. Semayang banyak belum qada. Quran pun tak apa reti baca. Zikir pun kurang. Sedekah pun kurang. Buat baik dengan mak bapak pun kurang. Dengan anak-anak tak ambil kisah. Lebih baik muhasabah diri kita daripada kita duk muhasabah pada orang lain. Baik, kemudian dia kata lagi, mata yang selalu melihat kepada sesuatu yang haram dan berpaling daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemar melakukan maksiat dan memandang kepada perkara-perkara yang terlarang. Gemar tengok maksiat, tengok betih orang, tengok paha orang. Kita susah hati tuan-tuan baca surat khabar sekarang ni. Buka aja surat khabar, gambar artis mendedahkan aurat. Siapa nak pergi nasihat dekat artis ni tuan-tuan? Dan yang kedua, kena nasihat kepada surat khabar ni. Surat khabar kan kata gambar macam ni lah laku. Kami tak kira, yang pentingnya kami nak lakukan, nak lariskan jualan akhbar. Artis kata pula, saya memang nak pakai elok-elok, tapi reporter suruh buka sikit. Kata dia peminat suka tengok.
Ini macam mana ni tuan-tuan? Apa nak jadi hari ni? Kita dah naik malu pun. Sampai ada artis yang kata saya tak nak makan kicap waktu mengandung, takut anak gelap. Tapi masa dia mengatakan bahawa dia tak nak makan kicap, dia punya seksi pakai. Padahal seksi itu haram, kicap tu halal. Patutnya dia kata saya tak nak seksi ketika mengandung, takut anak nanti lahir tak elok. Baru betul. Kicap boleh makan, gelap-gelap pergilah. Habis tu orang di India ni semua makan kicap kan? Dah Allah nak jadikan macam itu, nak buat macam mana? Warna kulit ini li ta'arafu, supaya kita berkenal-kenalan, supaya berkasih-kasihan. Tak ada apa-apa bezaan pada warna kulit. Tetapi kamu mendedahkan aurat, kamu gelap ke, kamu putih ke, kamu cerah ke, kamu kelabu ke, tetap haram. Tapi pasal mata kita suka tengok, maka itu yang jadi payah. Kena nasihat pada tuan-tuan, pada Kak Zah tu. Tuan-tuan kalau kenal Kak Zah ni, pilih nasihat pada Kak Zah yang suka pakai seksi-seksi dalam spa ni. Nah, pilih tengok macam mana, cari jalan, jumpa persatuan dia ke, ketua persatuan pelakon ke apa ke, minta balik kepada ajaran agama. Tak lama kita hidup dalam dunia, sehari dua matilah kita. Selama mana kita nak tongkat langit dengan sesuatu benda yang glamour, sedangkan dalam kubur langsung tidak glamour. Baik, mata ini adalah mata yang akan menangis pada hari kiamat, ketika si empunya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata jenis inilah yang akan teriak. Manusia yang banyak ketawa di dunia akan banyak menangis di hari kiamat. Manusia yang banyak menangis dalam dunia akan banyak ketawa di hari kiamat. Sekarang kita ketawa sungguh-sungguh dalam dunia, gembira sungguh-sungguh dalam dunia. Ingat, akan banyak menangis di hari kiamat. Hati juga terbahagi kepada dua jenis. Hati yang mengenali Allah Ta'ala dan dipenuhi dengan zikir la ilaha illallah. Tuan-tuan, kenapa sembahyang kita tidak khusyuk? Sembahyang kita tidak khusyuk kerana hati tidak hadir ketika sembahyang. Hati ke mana? Entah. Badan di surau, hati di rumah kenduri. Hati di rumah, badan di surau. Hati ke Manchester United, badan di sini. Tengah duk semayang subuh tu, tak teringat macam mana boleh kalah 4-1. Jadi ini yang kata tak khusyuk, sebab dia tak bimbing hati. Orang yang khusyuk, dia bimbing hati waktu dia semayang. Allahu Akbar. Lidah dia berkata-kata, hati dia ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia akan ikut sepatah. Orang suka tanya, Ustaz, macam mana nak khusyuk sembahyang? Saya pun tak tahu nak bagi khusyuk. Macam mana yang rasa khusyuk kita pun tak tahu. Tetapi cara nak bagi hadir hati dalam sembahyang ialah, selain daripada kita membayangkan Allah sedang perhatikan kita, yang keduanya ialah tuan-tuan ikut pergerakan tuan-tuan. Bila tuan-tuan sujud, bila tuan-tuan rukuk, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan tuan-tuan biarkan perasaan tuan-tuan melayang pusing jauh. Tangkap balik perasaan tu, bawa balik dalam hati. Bila rasa melayang hati tuan-tuan, tangkap balik, masukkan balik dalam jiwa tuan-tuan. Jangan biarkan perasaan tu pergi ke mana-mana. Jangan biarkan perasaan, setan tarik perasaan. Masa tu dia ingat pada anak. Anak kamu ke mana? Yo, kamu sembahyang, anak kamu ke mana? Budak tu pun satu. Hati tak bercakap dah, tapi mulut tak bercakap. Lalah dia lupa rakaat ke berapa aku ni. Sebab hatinya sudah tidak ada. Itu hati dalam sembahyang, hati dalam ibadat. Ma ja'alallahu rujalain, ma ja'alallah, tidak dijadikan oleh Allah di dalam hati seseorang dua benda.
ma ja'alallahu lirajulain min qalbayni fi jawfi. Tidak dijadikan dua hati kepada satu manusia. Tuan-tuan, kalau badan tuan-tuan duduk di sini, hati tuan-tuan kerak dua